Apakah perkataan untuk modem dalam bahasa Inggeris? A. Router. B. Switch. C. Modem. D. Hub. Jawapan yang betul ialah pilihan C. Modem. Apakah perkataan untuk monitor dalam bahasa Inggeris? A. Monitor. B. Router. C. Hub. D. Switch. Jawapan yang betul ialah pilihan A. Monitor. Apakah perkataan untuk pelindung lonjakan dalam bahasa Inggeris? A. Surge protector. B. Router. C. Switch. D. Hub. Jawapan yang betul ialah pilihan A. Surge protector.